Jom kita tengok orang menuai padi. Let's go. Cantiknya padi menguning. Saya berada di Pekat 60, Sabak Bernam, Selangor. Mesin padi ni keluaran New Holland Clason 8060. Korang boleh bayangkan mesin ni macam mesin potong rambut. Dia akan sikat dulu padi masuk ke pemotong. Pas belakang mesin tu ada penghancur jerami dan pengasingan biji padi. Jadi jerami yang dihancurkan akan dibuang ke belakang mesin. Padi kalau dah penuh dalam tangki, dia akan pindahkan ke dalam lori. Lori akan hantar ke tempat bukal untuk grading dan timbang. Jom kita tanya owner tanah ni sendiri. Kita berada di Pekat 60 di Sabak Bernam, Selangor. Ini kita bersama Pakcik apa cik? Suhaimi. Cik Suhaimi, sekeping bendang bersamaan dengan 3 ekar. Satu keping target untuk berapa tan kalau kita nak untuk padi ni? Tengok padi juga. Tengok padi cantik kanan boleh dapat 7-8 tan. 7-8 tan Setengah tu boleh dapat 10 tan pun ada. Tengok kepandaian orang yang membuat bendang tu. Kalau dia berat tu dia banyak tu. Dia berat. Ni buah dia tak berapa penuh kan. Itu kita panggil apa tu? Tangkai? Tangkai. Ni tangkai, satu tangkai tu. Kalau tangkai tadi penuh, isi dia apa ni padu kan. Dia berat, dia jatuh. Berat, dia kena semakin berisi semakin menundul lah tu. Menundul. Kita lepas kita potong ni kan, mana kita akan hantar ke kilang aja. Dia akan kira macam mana je? Satu tan lah. Satu tan berapa? Satu kan harga dia tengoklah 1,500. 1,500. Dia ada grade aje. Dia ada grade. Mana dia akan tentukan lah dekat sana. Terima kasih Cik Suhaimi dan pesawat-pesawat yang lain. Anda memang wira negara. Jumpa lagi pada next video. Bye bye.